hari ini, 8 Januari 2026, merupakan hari pendaftaran bagi murid-murid tahun 1. Mari sama-sama kita saksikan suasana dan persekitaran sepanjang program ini berlangsung. Kedatangan mereka disambut dengan pemberian buah tangan daripada pihak sekolah. Kelihatannya, para ibu bapa sibuk menguruskan hal pendaftaran anak mereka pada hari ini. Pada hari ini juga, para ibu bapa diberikan taklimat oleh barisan para pentadbir. Sementara itu, anak-anak mereka berada di dalam kelas menjalani ujian diagnostik bagi menentukan tahap penguasaan masing-masing. Mari kita tinjau pula apakah perasaan mereka dapat hadir pada hari ini. Sana kawan selamatkan lagi. Sekolah baru. Saya dapat cikgu baru, kakak baru. Saya sangat. Hai, nama saya Muhammad Dafi. Saya seronok. Didoakan semoga mereka terus bersemangat menjalani hari persekolahan.